Saya merasakanlah kalau kita lihat kepada senario politik negara, pembangkang ini sebenarnya banyak mereka ni ditolak oleh orang yang di bandar. Jadi saya rasa tindakan mereka membantah undang-undang ni sebenarnya adalah satu bentuk hukuman mereka kepada mereka yang tidak mengundi mereka. Jadi bagi saya inilah satu kezaliman oleh pembangkang sendiri. Janganlah kerana orang-orang di bandar tidak mengundi mereka, maka mereka membuat perkara ini sebagai satu hukuman kepada orang-orang Melayu di bandar yang perlu kepada pembelaan untuk menaikkan taraf hidup mereka. Jadi sebab itu saya melihat sebenarnya kalau kita compare semasa mereka memerintah 33 bulan dan ketika sama ada PH maupun kerajaan perpaduan, kedua-dua kerajaan ini menjadi kerajaan PH dan kerajaan perpaduan inilah dua-dua kerajaan inilah yang satu-satunya kerajaan yang berani membentangkan pelbagai RUU dan undang-undang. Sebab ada idea, ada political will dan mereka memikirkan tentang macam mana hendak menaikkan taraf hidup rakyat. Berbanding dengan mereka, masa 33 bulan, apa undang-undang yang mereka bentang ke parlimen? Mana ada? Yang ada darurat. Dah ada darurat, suruh bentang kat parlimen pun tak berani. Jadi sebab itu, ambillah peluang ini untuk kita menyokong apa jua yang dibawa oleh kerajaan, kerana kita pun yakin tak kira lah sama ada dia tu daripada mana-mana komponen parti kerajaan perpaduan ini, tidak ada satu pun yang memikirkan untuk menjahanamkan orang Melayu, tetapi mereka berfikir habis-habisan dalam keadaan tempoh yang ada ni untuk membuat apa jua undang-undang bagi menaik taraf hidup Melayu dan juga untuk memperjuangkan nasib-nasib rakyat Melayu, sebab mereka tahu dengan kekuasaan inilah satu-satunya cara untuk mereka memperkenalkan undang-undang yang boleh menjaga dan juga menaikkan taraf hidup orang Melayu.